Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Malay Table. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus memberi sokongan kepada channel ni. Untuk tampilan kali ini seperti biasalah sahabat-sahabat semua, saya ingin buat lagi satu jualan shilling-shilling, siri shilling peringatan, yang mana saya pamerkan ataupun yang saya bawakan pada kali ini adalah shilling rancangan Malaysia keempat, iaitu shilling Malaysia keempat tahun 1901 sampai 1985. Okey. Muka hadapan shilling ni memang memaparkan potret Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, iaitu Tun Hussein Onn. Ini adalah shilling Malaysia, shilling peringatan rancangan Malaysia keempat. Okey. Shilling ni adalah shilling peringatan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada 16 Mac 1981, lebih kurang begitulah sahabat. Dari segi pembacaan pelancaran rancangan Malaysia keempat ni, terdapat dua jenis shilling lah. Shilling peringatan emas, dia ada 3 proof sahabat-sahabat semua, dan bukan proof, dan shilling peringatan perak, satu jenis proof dan bukan proof. Kedua-duanya memaparkan potret Tun Hussein Onn lah pada bahagian hadapan dan jata negara di bahagian belakang seperti yang kita lihat ni lah. Untuk shilling peringatan emas ditempa dalam bentuk proof dan bukan proof oleh Franklin Mint USA, manakala untuk shilling perak ditempa proof dan bukan proof oleh Franklin Mint juga daripada USA. Tarikh pengeluaran adalah pada tahun 1981. Manakala untuk nilaian duit RM1 yang telah ditempa, dia agak banyak juga dalam siri yang telah dikeluarkan lah sahabat semua. Siri ni banyak ditempa. Tak silap saya berapa ratus ribu lah. Nanti saya cuba buat rujukan, tapi mungkin mengambil sedikit masa sahabat. Tapi untuk secara ringkas lah sahabat semua, shilling ni saya nak buat jualan dengan nilaian harga RM25 sahabat. Jadi seperti biasalah, kepada sahabat yang ingin memilikinya bolehlah kontak saya melalui email yang saya sertakan di description. Saya pun daripada segi komposisi, dia ada kupon nikel. Kupon nikel diperbuat daripada kupon nikel. Saiz pun sama lah seperti shilling-shilling peringatan yang sebelum ni saya telah saya utarakan dalam siri-siri penjualan. Jadi tak perlu saya nak terangkan secara lebih jelas lah sahabat. Hanya kita lebih kepada siri untuk buat jualan ataupun terus kepada nilai harga sahabat. Itu yang saya nak ketengahkan sahabat, secara ringkas saja. Tapi untuk kualiti duit ni sahabat, masih dalam keadaan baik dan sangat-sangat cantik lah sahabat bagi saya. Seperti duit sebelum-sebelum ni dalam shilling peringatan yang telah saya buat buka untuk jualan, kadang-kadang dia terdapat sedikit kekotoran ataupun sedikit benturan, ataupun dikatakan lebih kekotoran lah sahabat semua. Tapi perlu dicuci. Tapi shilling-shilling ni sahabat semua, bila kita cuci dengan menggunakan chemical, akan menyebabkan ia sedikit pudar kadang-kadang dan menimbulkan kesan-kesan yang originality tu dah tak ada sahabat semua. Macam yang berada di hadapan kamera sekarang ni sahabat, memang sangat-sangat cantik bagi saya. Originality tu ada lagi di keseluruhan di bahagian hadapan dan belakang lah. Kita boleh nampak dengan cantik lagi, kilauan yang masih baik lagi. Cumanya saya tak meletakkannya di dalam coin case. Saya lebih selalu meletakkannya di dalam album plastik album lah, seperti yang saya tunjukkan di sini lah sahabat. Macam yang ni. Tapi saya tak letak dalam coin case, plastik coin case ataupun plastik display untuk orang kata card coin. Saya tak letak begitu. Itu saja sahabat untuk kali ini. Nilai jualan RM25, kos pos RM8, bermakna RM33 siap pos lah sahabat semua. Kepada sahabat-sahabat yang berkehendakkan duit ni, boleh berhubung dengan saya melalui email saya yang telah saya akan letakkan di dalam video ni.
di ruangan description. Okey, sekian dahulu untuk kali ini sahabat. Saya pun agak sibuk sedikit. Ini pun buat video ni dalam, kita tengok jam, lebih kurang dalam pukul 1 pagi. Ya, hampir pukul 1 pagi. Jadi kadang-kadang kekalan masa untuk saya buat video-video ni ada juga, tapi saya cubalah sebaik mungkin untuk memenuhi kata orang konten-konten yang sedikit boleh menambahkan manfaat ilmu sesama kita di dalam dunia hobi ni. Dan di masa yang sama juga saya buat sedikit jualan lah untuk saya lepaskan duit-duit yang mungkin ada lebihan dalam simpanan saya. Okey, sekian dulu sahabat. Semoga bertemu di lain video. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum.